Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Berteduhnya mandi pun cemara, darah menyanyi seloka lenggok bergaya. Salam sembah pemuka bicara, salam kenal suara sahabat maya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Moga-moga bicara buku yang saya kongsikan bersemangat kepada kita semua untuk menuai ilmu. Saya Nurliana Alisha binti Muhammad Faizul, berusia 12 tahun, merupakan anak didik di Sekolah Kebangsaan Turana Sakti, singkatnya SETRAS, yang terletak menjauh di Ratu Panjang selama Perak. Tentunya SETRAS sentiasa di hati. Kod sekolah saya ABA 6044. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku. Saya mendapat pengetahuan dan ilmu baru setiap kali saya membaca. Dalam video ini, saya ingin kongsikan sebuah buku yang berjudul Rahsia Minda Hebat. Buku Rahsia Minda Hebat ini adalah sebuah karya yang ditulis oleh Datuk Siti Nurbahayaah Mahmud bersama Haji Muhammad Zakaria. Kedua-dua penulis ini adalah pakar motivasi dan pengamal ilmu psikologi. Buku ini setebal 250 muka surat. Sesiapa yang suka membaca mesti gemar dengan buku yang cantik dan berkulit tebal serta hiasi wajah penulis di hadapannya. Otak adalah organ terpenting dalam tubuh manusia. Jika hendak menjadi hebat, orang yang terhebat antara orang-orang hebat, maka kita perlu menggunakan otak secara optimal. Minda yang hebat mampu melahirkan manusia yang sangat hebat. Manusia yang hebat mampu membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dan makhluk sejagat. Buku Rahsia Minda Hebat yang saya baca ini menceritakan struktur dan fungsi otak. Kalau kawan-kawan nak tahu, pemikiran, perasaan dan alat untuk berfikir ada otak adalah simpulan bahasa bagi orang yang berakal. Otak ketiga pula simpulan bahasa yang membawa maksud orang luar biasa bijak. Buku ini juga menceritakan tentang akal menurut pengertian Islam, kejadian akal dan martabat akal serta peranan akal dalam menyempurnakan kepribadian seseorang. Buku ini juga menyarankan kita supaya menjaga akal dengan baik. Banyak cara dan teknik yang baik diberi untuk memulih dan meningkatkan kecerdasan akal. Kawan-kawan, amalan pemakanan juga penting dapat mencerdaskan minda kita. Melalui bacaan saya, makanan yang terpilih seperti madu lebah, susu, halia, buah kismis, kurma, lobak merah, telur dan banyak lagi dapat merangsang kecerdasan akal. Alhamdulillah, rezeki saya bertemu dengan buku yang hebat ini. Sehebat penulis dan isi buku. Buku Rahsia Minda Hebat ini penuh dengan kaedah dan penjelasan jitu tentang amalan pemakanan. Seterusnya, amalan pemakanan yang baik dapat merangsang minda kita. Sahabat maya sekalian, tentunya kawan-kawan tahu tentang makanan yang segera. Makanan segera yang tumbuh bagai cendawan di pasaran. Cuba elakkan diri daripada makan makanan segera. Banyak bahaya makanan segera yang kita tidak ketahui. Buku ini memberi perincian tentang kandungan makanan segera dari segi pewarna makanan, lemak, garam dan gula yang tinggi dalam makanan tersebut. Itulah sedikit sebanyak yang boleh saya ceritakan tentang buku ini. Buku Rahsia Minda Hebat. Semua berkait rapat dengan minda kita. Dapatkan buku ini dan bacalah kawan-kawan. Buku ini penuh dengan gambar berwarna-warni yang merangsang minat kita untuk terus membaca dan ingin terus membaca. Hingga ke helaian yang terakhir, buku ini juga berfokus kepada beberapa konsep penting, termasuk kekuatan minda, kawalan diri dan emosi, strategi mencapai matlamat dan kesedaran diri. Secara keseluruhan, buku Rahsia Minda Hebat ini memberi motivasi dan panduan ke arah kecemerlangan. Buku ini juga memperkasa minda dan mencapai kejayaan dalam kehidupan. Pembaca akan belajar untuk mengubah pemikiran
dan seterusnya membentuk diri mereka menjadi individu yang lebih positif dan produktif. Sekian, terima kasih.